kerajaan akan membuat suntikan 1.1 bilion ringgit ke dalam Sapura Energy. Kerajaan kata ini bukan penyelamatan, bukan bailout. Tak kisahlah apa nama sekalipun, bailout ke investment ke, tapi kenapa PMX U-turn? Ada satu hal yang saya singgung sikit, ialah tentang kemelut sekarang. Dua perkara yang saya nampak dijadikan bahan politik 2-3 hari ini ialah soal Sapura Energy yang mendapat suntikan 1.1 bilion ringgit dari kerajaan. Jadi dia kata UNOA dulu memang menentang bailout. Memang ya. Kalau saya beri pilihan, saya tidak senang dengan cara kita menyelamatkan syarikat besar. Puluh ribu syarikat kecil yang kadang-kadang terlantar tidak dipedulikan. Tapi dalam kes ini, ya, kita kena tahu, boleh tegur dan kritik dan serang. Dia bukan penyelamat seperti yang direncanakan dulu. Ya, kita mulakan dengan forensik audit, kenal pasti apa permasalahannya. Dan siasatan, kalau ada apa-apa penyelewengan, penyalahgunaan kuasa atau keterlanjuran, itu diteruskan. Saya semak juga 2 hari 3 hari yang lalu, diteruskan. Itu bukan urusan kita, kita hanya minta siasatan. Jadi semua agensi yang terlibat harus siasat. Apakah ada keterlanjuran? Kemudian ketiganya, kita tidak beri ruang kepada syarikat. 1.1 bilion itu khusus kepada vendor yang telah kerja. Sekitar 2,000, 80% itu vendor-vendor Bumi Putra yang telah beri sumbangan. Bagaimana harus mereka dihukum? Syarikat zombie adalah perniagaan yang sepatutnya dah mati, tetapi terus dapat bertahan dengan bantuan luar seperti bailout kerajaan ataupun kesabaran pemiutang sendiri yang melanjutkan tempoh menuntut hutang. Dan Sapura Energy ini adalah contoh yang jelas bagaimana bentuk sebuah syarikat zombie. Kerajaan Malaysia melalui Malaysia Development Holding MDH menyuntik 1.1 bilion ringgit ke dalam Sapura Energy dengan alasan untuk membayar 2,000 vendor tempatan. Perdana Menteri PMX berkata ini bukan penyelamatan seperti apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Jadi sebelum kita telan bulat-bulat alasan ini, kita tengok dulu keadaan sebenar syarikat Sapura Energy ini.